Berita melaporkan negeri Sabah di bawah pentadbiran GRS dan Kerajaan Madani mempunyai struktur ekonomi yang lemah. Berdasarkan laporan di ACE, 50% daripada sektor perkhidmatan adalah bernilai rendah. 20% daripada sektor minyak dan gas ini terdiri daripada pekerja bukan rakyat negeri Sabah, dan 30% daripada aktiviti kelapa sawit berada di hulu juga bernilai rendah. Begitu juga dengan hubungan perdagangan dan sektor perkapalan yang langsung tidak efisien dan lambat, yang menyebabkan kepada kesesakan dalam aliran barang. Saudara dan saudari, menurut Ketua Pegawai Eksekutif Institut Pembangunan Sabah, Profesor Madya Ramzah Dambul, jurang sosioekonomi sangat besar di negeri Sabah, dengan 40% daripada bahagian ekonomi negeri hanya dinikmati oleh 20% golongan yang berada di atas sahaja. Sementara B40 hanya mendapat bahagian kecil, iaitu 17%. Begitu juga dengan purata pendapatan isi rumah rakyat Sabah yang hanya sekitar RM2,000 sahaja sebulan, yang terendah dalam negara Malaysia. Saudara dan saudari rakyat Sabah, hal ini menyebabkan berlakunya penghijrahan ekonomi rakyat Sabah datang ke Semenanjung Malaysia dengan skala besar, di mana hampir 300,000 rakyat Sabah sekarang menetap di Semenanjung Malaysia, dan lebih puluhan ribu lagi akan meninggalkan Sabah setiap tahun untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang lebih baik. Saudara dan saudari, perkara ini berlaku kerana Kerajaan Madani yang terdiri daripada Warisan, GRS, Pakatan Harapan, Barisan Nasional, mereka ini gagal menyediakan dasar yang baik untuk negeri Sabah. Manakala kerajaan negeri yang ditadbir oleh GRS ini juga ternyata gagal dan penuh dengan skandal rasuah hingga menyebabkan kemunduran negeri Sabah. Dan apakah respon rakyat negeri Sabah?